Assalamualaikum. Hai. So hari ni saya nak buka parcel. Sorry jadi hyper pula. Okey, hari ni saya nak dapat, hari tu saya ada order 5 keping SIM card Tunwau. So memang macam biasa, kalau saya punya stok dah habis, saya akan restock lah. Biasanya saya akan restock dalam 10 keping ataupun 5 keping. Biasanya kalau orang nak beli SIM card, beli online lah, lagi mudah. SIM card terus sampai ke rumah. Tapi kalau macam kenalan saya, macam ada kawan baru kenal kan, ataupun jiran sebelah ke, ataupun siapa-siapa kawan punya kawan, adik punya adik ke, dia nak pakai SIM card, kalau dekat dengan saya bagi bayaran saja. So hari ni kita buat video, kita buka parcel daripada Tunwau. Let's go. Okay, so macam biasalah, kita buka koyak kan, baru rasa feel tu kan. Kalau gunting kemas sangat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sorry lah ya. So kita dapat flyer. Secara percuma. Kita buka apa yang ada dulu lah. Dapat flyer sebanyak, banyak lah ni, lebih daripada 10 keping. So flyers ni, depan ni dia tulis SIM card yang membayar rakyat Malaysia. Perbezaan SIM card biasa dengan SIM card Tunwau. Kalau SIM card biasa, korang hanya akan dapat sekadar internet dengan call. Tapi dengan SIM card Tunwau, korang dapat cashback, korang dapat data full, dapat hibah, dapat loyalty, banyak lagi. Okay, so kat sini macam biasalah, kita punya plan dia tunjuk harga SIM card dan plan data yang ada. Ada yang 35, ada 50, ada 60. Okay, kita start daripada 35GB RM20 sampailah ke RM60 dapat 500GB. So ni flyers lah. So next, apa ada dalam ni? Inilah SIM card kan. Kita order SIM card, dapat SIM card ke? Mana tahu dapat emas tu kan. Okey, dah tak ada dah kosong. So ini dah boleh letak tepi. Okey, nak buang dalam tong sampah. Jangan buang merata-rata, tak baik, dosa kecil. So sampailah kita 5 keping SIM card Tunwau. Nampak? Teng-teng. So inilah SIM card Tunwau nya, physical. Dia tulis Tunwau, bawah tu dia tulis daripada Celcom Digi. So saya order SIM card Lite lah. Kita ada 5 keping SIM card Lite. Ni SIM card Lite. Kalau SIM card Pro dia tulis Pro, dia punya stiker warna merah. Kalau bis warna hijau. Biasanya saya akan standby Lite lah. Kalau ada orang tu dia nak, siapa saya nak Pro lah, jimat sikit RM5 kan. So saya akan upgrade SIM card Lite ni kepada Pro. Mudah. So itu lah barang-barang yang kita dapat daripada parcel Tunwau. Kita order 5 dan dapat flyers. Okay, kalau korang nak dapatkan SIM card Tunwau, korang boleh tekan je kat beg kuning bawah ni. Bukan sekadar SIM card, tapi ada benefit yang lebih daripada sekadar SIM card. Style kan? Syafiq Najah.